Weh, Tasha, kau masak apa ni? Kuatnya bau. Masak Maggi. Weh, ndak boleh lah macam ni. Alah, kafe jauh lah weh. So aku masak lah Maggi. Kau tahu juga kan, kita punya blok ni selalu bekalan elektrik terputus. Okay lah. Tak apalah. Ni last time aku masak. Tasha, bukan aku sudah cakap ke jangan memasak di bilik? Kenapa aku degil ni? Ish, bising lah kau ni Dira. Semua orang buat lah. Semua orang bawa periuk ni. Aku malah nak turun kafe lagi pun. Kau tahu kan kau punya perbuatan ni boleh menyebabkan blok kita tiada elektrik. Iya, aku tahu. Betul. Ni lah salah. Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Saya mau buat aduan tentang roommate saya kerana dia telah bawa barang terlarang dalam bilik kami. Barang terlarang apa tu? Seperti multi cooker. Sebab dia memasak dalam bilik, so saya harap kamu dapat buat tindakan yang sepatutnya lah. Okay, terima Kami akan buat kasih. tindakan. Okay, terima kasih. Sama. Izzah, bukan kita dah cakap ke pasal peraturan tak boleh bawa multi cooker tu? Iya betul. Dah banyak kali terangkan. Dalam WhatsApp dah tulis, dalam buku peraturan dah tulis. Dah banyak benda dah tulis. Kita kena meeting malam ni kan Boleh? untuk Malam ni. dapatkan spot check And then kita kena buat spot check yang serbuan dekat bilik Tasha tu. ya betul. Boleh? Kena buat secara mengejut. Tak boleh bagi tahu sesiapa. Kalau tak nanti dia akan sorokkan multi cooker tersebut. Betul? Assalamualaikum. Kita boleh masuk spot check? Awak bawa apa ni? Ni kan orang terlarang. Izzah rampas? Izzah. Kenapa Sini. Izzah. Janganlah rampas. Pot tak boleh. Mahal aku beli. Mahal aku beli. Mana boleh bawa? Izzah. Tak boleh. Izzah. Mana boleh? Tak boleh rasuah kan benda terlarang. Izzah. Tak boleh lah aku. Mana boleh? Tahu tak awak buat salah apa sekarang ni? Yang pertama, awak bawa multi cooker. Kedua, awak rasuah saya. Awak tahu tak? Itu perbuatan salah. Lain kali jangan buat lagi. Dengar ke tidak? Tak ada rasuah saya. Rasuah adalah satu perbuatan yang keji. Oleh itu, tiada alasan untuk rasuah.